Kalau kau tanya kepada orang Malaysia, apakah sebab-sebab dia nak tukar kereta yang lebih besar? Ini adalah GWM Way G9. Kau bayang kau sambil duduk dalam kereta, kau tengah tunggu anak kau balik sekolah. Bukan kau duduk depan, tapi kau duduk belakang. Kereta ni punya senyap sampaikan aku tak tahu bila dia gunakan enjin, bila dia gunakan bateri sepenuhnya. Sebab majoriti orang tak percaya yang ini gunakan 1.5 liter petrol engine. Antara perbezaan yang paling ketara kalau kita tengok dari segi rotek 1.5 liter RM120. Tapi macam salah bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masih subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, Palaju. Jom, let's go. Sebenarnya Way ni dia adalah nama pengasas tau. Nama kepada pengasas ataupun owner kepada brand GWM, yang mana nama owner dia adalah Mr. Jack Way. Ya, benda ni sebenarnya bukanlah satu benda yang baru. Kalau kau tengok dekat China kan, banyak je jenama kereta yang gunakan nama-nama founder dia sebagai brand. Contohnya untuk Way. Way ni dia ada maksud ni tau. Way ni maksud dia dari segi keberanian, credibility dan juga tanggungjawab. Way ni adalah jenama premium kepada Great Wall Motor ataupun GWM. Dan untuk G9 ni pun ada maksudnya. Yang mana? G ni maksudnya adalah dari segi melambangkan ikatan kasih sayang yang menghubungkan generasi, manakala 9 ni adalah simbol kepada kesempurnaan dan juga kesatuan keluarga. Sekarang ni kita cerita pasal kereta pula. First sejujurnya lah, aku rasa 11 daripada 10 orang, benda pertama yang dia akan tengok dari segi design dia. Ya, design dia yang paling mencuri tumpuan, especially dekat bahagian depan, bahagian grill dia. Grill dia bapak besar gila dengan kemasan chrome. Dan sebenarnya grill ini dia inspirasikan daripada waterfall tau, meluncur turun dekat bahagian bawah. Dan selain daripada tu, untuk lampu semua dia gunakan lampu jenis LED sepenuhnya, termasuklah dekat bahagian belakang. Bahagian belakang dia ada tail light memanjang daripada kiri sampailah dekat bahagian kanan. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok dekat bahagian tepi, yang ni rim bagi aku memang cantik Yang ni digunakan rim 2 tona, tapi antara paling menarik adalah digunakan tayar Michelin 18 inci. Yang ini Hafiz Shah confirm tak akan bising. Baguslah, kereta-kereta China dah gunakan tayar-tayar bagus yang macam ni. Dan dari segi dimensi pula, sebenarnya kalau kau tengok dengan lebih teliti, sebenarnya untuk saiz GWM Way G9 dia adalah lebih besar, lebih lebar dan juga lebih panjang berbanding daripada Toyota Alphard, yang mana dari segi dimensi dia panjang ni lebih daripada 5 meter tau, ataupun lebih tepat 5050 mm. Lebar dia adalah 1985 mm, tinggi 1900 mm, manakala dari segi wheelbase dia adalah 3085. So kiranya kalau nak dibandingkan dengan Toyota Alphard, kiranya yang ni dia adalah lebih besar, lebih lebar dan juga lebih panjang. Cuma dari segi tinggi je Alphard lebih tinggi sedikit, termasuklah dari segi wheelbase dia. Untuk yang ni wheelbase dia adalah lebih besar tau berbanding daripada Toyota Alphard. Apa maksud wheelbase besar? Penumpang dalam, dari segi keselesaan, kiranya orang dalam akan dapat space yang lagi besar. Sama jugalah untuk yang ni, dia ada dua-dua, dia ada sliding door jenis yang automated. So kira nak masuk luar lagi senang. Yang ni nak duduk 6 orang, nak duduk 7 orang pun lah, pun tak ada masalah. Untuk bahagian belakang, antara yang mencuri tumpuan macam abang katakan dari segi dia punya tail light, dan juga ni dia ada macam like cakar harimau dekat bahagian sini. So for me memang interesting with the best PHEV dan juga Hi4. Hi4 ni adalah ringkasan kepada Hybrid Intelligent 4 All-Wheel Drive. Ini adalah satu teknologi terbaru yang diperkenalkan oleh GWM, yang mana untuk Way G9 ni adalah the first model in Malaysia yang didatangkan dengan Hi4. Dan lebih penting, ini antara kriteria-kriteria yang orang Malaysia cari space besar. Dalam memang dah luas in term of the seat, dia ada 6 ataupun 7 orang. Tetapi untuk dia punya boot space yang ni originally adalah 233 liter. Tetapi kalau kita nak space yang lagi besar, seat yang ketiga kita boleh kedepankan dia, daripada 233 liter akan jadi 1725 liter. So kira ada space yang lagi besar lah. So kiranya nak balik kampung langsung tak ada isu. So kalau duduk ramai orang, space belakang kecil sikit lah. Tapi kalau belakang tak ada orang duduk, boleh letak space besar. Sebab kadang-kadang, bukan selalu pun kita duduk sampai 6 ke 7 orang kan. Kadang-kadang kita duduk 4 orang je. So that's why lah space belakang lagi luas. Macam design belakang dia. Okey tak?
Antara kriteria seterusnya untuk orang cek kereta macam ni adalah dari segi comfort. Sebab untuk kereta GWM G9 macam ni, antara benda yang paling best sekali adalah orang yang duduk dekat bahagian belakang. Kita boleh nampak effort yang diberikan adalah lebih kepada penumpang dekat bahagian belakang. Yelah, untuk kereta ni biasanya bukan kita bawa seorang pun. Kadang-kadang kita bawa family kita, bawa anak bini kita dekat sini. So dekat sinilah terlahirnya keselesaan untuk kalau kita nak balik ke Kelantan 20 jam pun langsung tak ada masalah. So kalau kita nampak ke sini, yang ni dia datangkan dengan captain seat lah. Dia ada 2 seat. Dan macam kita duduk dekat business class lah. Dan sebelum korang tanya, hanya satu colour je bang. Tak, dia ada 2 pilihan colour. Sama ada untuk colour yang ni ataupun colour warna hitam. So kau ada 2 option colour yang korang boleh pilih. Tetapi antara benda yang paling best sekali adalah dari segi dia punya keselesaan seat. Selain daripada tu, kalau kita tengok kan, yang ini pun ada massage chair, ada ventilation seat. Termasuklah antara yang mencuri tumpuan lah, bagi akulah, dia ada zero gravity seat. Yang ini, kau bayang kau sambil duduk dalam kereta, kau tengah tunggu anak kau balik sekolah. Bukan kau duduk depan, tapi kau duduk belakang. Nampak ni? Ibarat macam kau duduk dekat angkasa lepas. Kau tengok dia punya posture, kedudukan seat ini. Memang selesa lah. Dan lebih penting adalah dari segi steamer tu, kita nampak juga dia setiap seat dia datangkan dengan USB port. So tak payahlah nak berebut dan sebagainya. Ada juga yang ni sunroof dan sebagainya. Tapi untuk mereka kesesan memang ada lah. Ni, meja nak makan pun ada juga. Termasuklah ada banyak benda-benda yang menarik ada kat sini. Dan selain benda tu, ada juga 64 ambient light. Lampu-lampu bolehlah tukar ikut mood kita. Ni nampak ni, ada untuk privacy kita. Untuk blind curtain kat sini. Untuk driver depan pula ada 12.3 inci digital instrument panel. Ni ada 14.6 inci touchscreen. Ada Apple CarPlay, ada Android Auto. Termasuklah ada 21 speaker premium sound, 2440 watt peak power cinema level audio. Dan satu lagi untuk memudahkan kita, bagi korang yang ada kereta ni akan diberikan connected mobile app. Apa yang dia boleh buat? Antaranya kita boleh remote start kereta kita, boleh remote aircon, boleh buka tingkap, boleh buka sunroof, boleh check status hybrid system dan juga temperature. Semua yang ni boleh check pakai app je. Dan yang paling abang suka sekali apa tau? Ni, dia ada peti ais dekat bahagian belakang. Tapi untuk kereta ni dia unik sikit. Dia bukan ada satu, dia ada 2 peti ais. Biasanya untuk kereta ni satu je, tapi yang ni 2. Satu dekat bahagian sini, satu lagi dekat bahagian hadapan. So dia ada fridge yang berlainan. Orang depan ada dia punya, orang belakang ada dia punya. Nampak ni? Sejuk. Sedap. Tapi lebih penting kan, yang ini bukan setakat boleh dijadikan sebagai peti ais, tapi nak jadikan warmer pun boleh juga. So 2 in 1. Sejuk boleh, panas pun boleh juga. Ini yang bestnya. Dan kalau kau rasa peti ais ni tak cukup besar, kalau kau pergi camping, jangan risau. Yang ini pun dia ada function V2L juga. Vehicle to load. Yang ni support sampai 3.3 kW. Bukan setakat peti ais. Kau nak masak, kau nak bawa kipas, kau nak hari raya, segala-galanya boleh buat kat kereta ni. All in one, babe. Kereta-kereta macam ni nak jumpa ada function V2L, memang jarang lah kita jumpa. Untuk bagi gambaran kepada korang, third row macam mana? Adakah sesuai untuk orang dewasa? Macam aku cakap lah, dia punya wheelbase memang besar. Definitely third row memang sangat-sangat okey lah. Even kalau kau tengok second row kursi pun dah agak ke belakang sikit, abang still ada 2 penumbuk dekat bahagian sini. Ruangan kepala ada juga. Ini kalau kau rasa tak cukup luas, kursi ni boleh bagi lagi maksimum. Nampak? So that's why aku cakap untuk ni jalan jauh memang langsung tak ada isu lah. Nampak ni? So even with the third row pun masih selesa lagi. Dan satu lagi aku nak mention, semua row, semua kursi ada mic yang sendiri tau. Contohnya, kau tengah on call dekat bahagian depan, pasang bluetooth, aku bercakap dekat third row dia pun, orang dekat sana pun boleh dengar juga. Sebab dia ada mic yang tersendiri. Nampak ni? Walaupun yang ini digunakan 1.5 liter turbocharge, tetapi kau kena ingat, yang ini adalah model plug-in hybrid, yang mana dia ada 2 elektrik motor. Satu dekat bahagian depan, satu dekat bahagian belakang. Dan total output dia, kau tahu apa? 442 PS, 642 Nm torque, 0 to 100 5.7 saat je. Kalau kau nak comparekan, untuk power macam ni, lebih kurang macam untuk kereta 2.5 liter ke 3.0 liter. Even kereta-kereta 2.5 to 3.0 pun tak ada output yang setinggi
macam ini. Yang mana antara perbezaan yang paling ketara kalau kita tengok dari segi road tax 1.5 litre RM120. Kalau kita tengok 2.5 berapa? RM834, 40 sen. Weh, banyak beza kot. Dan memandangkan ini adalah model PHEV, dia pun ada bateri lah, iaitu 44.2 kW ternary lithium bateri, yang mana untuk full EV range dia boleh pergi 170 km. Dan macam cakap, total full bateri dan juga minyak penuh yang ini can go up to 1000 km. Dalam arti kata lain, atas paper dia cuma 1.2 liter per 100 km je NEDC. Cuma itulah the beauty dia. Walaupun kereta dah besar mak gajah ni, tapi Nono dah boleh pergi 1000 km. Cuma the beauty pasal GWM Way G9 yang ni, nak isi minyak boleh, nak gunakan fully bateri pun boleh juga. Itulah the beauty kereta PHEV. Antara soalan yang paling kerap abang ditanya adalah, ya betul bang, engine 1.5 liter, kereta gedabak macam ni tak ada power ke bang? Aku dah lekat je getah dekat dahi aku ni, 442 PS, 642 Nm top. Sebab majoriti orang tak percaya yang ini gunakan 1.5 liter petrol engine. Tetapi that is the beauty kereta PHEV lah. Hasil gabungan antara engine dan juga bateri 44.2 kW. They can go up to 442 PS, 642 Nm top. Even dari segi power kalau kita tengok nampak, power dia ada. Torque sampai 600 lebih baik. Aku rasa torque ni memang instant torque lah. Tekannya kena tekannya pergi. So even with the full load, aku balik kampung itu with the full load 6 orang total dalam kereta ni plus barang-barang lagi, langsung tak rasa ada power. Of course bateri akan kick in lah untuk membantu dari segi engine ni. Even kadang-kadang kan kereta ni punya senyap sampaikan aku tak tahu bila dia gunakan engine, bila dia gunakan bateri sepenuhnya. Melainlah kalau kita tekan secara agresif, kita akan dengar lah bunyi engine kick in. Tapi once kalau kita bawa biasa, even 110, 120 macam sekarang ni, aku tak tahu dia gunakan engine ke apa. Sampailah kita tengok pada skrin, kita baru nampak, sekarang ni guna engine, sekarang ni guna bateri, baru kita nampak. Sekarang ni kita nampak dia tengah charge, nampak ni keempat-empat tayar. Dan of course yang ini adalah dia ada dua motor, can be front wheel drive, can be a rear wheel drive, can be a all wheel drive. Yang ini dia akan tengok kepada mana kesesuaian kita untuk mood pada waktu itu. Yang mana untuk yang ni dia ada beberapa drive mode yang kita pakai. Dia ada Eco, Sport, all wheel drive, normal dan juga snow. Even dari segi handling kereta ni pun okey. Yang ni dia gunakan, depan dia gunakan MacPherson, belakang dia gunakan Multilink with the frequency response damper. So in term of the handling is good. Bagi aku okey. Walaupun kereta ni berat, body roll ni masih lagi kategori yang okey. So that's why lah kadang-kadang antara kelebihan all wheel drive ni lah, ini memang bonus untuk siapa-siapa yang suka bawa kereta. One all wheel drive kick in, of course dia akan lagi rigid lah, akan lagi melekat lah. Even kalau kita dalam keadaan mungkin naik bukit ke dalam keadaan jalan basah, dia lebih firm lah. Dan salah satu lagi dari segi kelebihan setup coilover ni, bukan saja dia boleh bagi kestabilan kereta itu, tetapi pada masa sama juga on another side yang kita lihat dari segi maintenance dia senang nak jaga, dan juga harga dia adalah lebih murah untuk kita nak jaga benda-benda yang tu lah kan. Even NVH dia pun quite good. Kita hanya dengar bunyi tayar saja. Antara salah satu kelebihan kenapa NVH dia bagus lah because of dia ada acoustic door, dia ada double layer, bukan saja dekat bahagian depan, dan juga dekat bahagian belakang lah. Selain daripada tu dia juga aktif noise cancelling pun ada juga. So ini antara menyumbang kepada beberapa faktor dari segi NVH dia lebih better dekat bahagian sini. Interesting part lah, untuk GWM Way G9 dekat Malaysia, yang ini dah dapat local tune tau, berdasarkan dengan keadaan jalan raya dekat pasaran Malaysia. Even kita boleh setting lah benda-benda lain. Contohnya dari segi ni steering kita boleh adjust kepada sport pun boleh juga kan. Orang yang suka light lah, orang suka normal lah. Tapi untuk aku lebih suka sport. Nampak ni body roll dia, kita rasa kan, tapi masih lagi kategori yang okey. Dan dari segi safety pula, untuk yang ni dia ada ADAS level 2. Of course dia ada 6 airbag with the side curtain 3 meter kot panjang ke bahagian sampai ke bahagian belakang. Dan ada juga beberapa ciri safety yang bagi aku sangat penting lah untuk zaman sekarang. Sekarang ni yang ni pun dia ada ACC dan juga dia ada juga ICC. So Adaptive Cruise Control dan juga Intelligent Cruise Control. So basically beza antara kedua-dua lah. ICC dia boleh detect dari segi lane departure. So basically kita boleh control pakai gear knob dekat sini lah. Gear knob kat sini sama ada sekali dia akan ACC, dua kali ICC activated, maksudnya dia akan sekali dengan steering. Nampak ni, you see?
Dan selain daripada itu, ada juga antara safety-safety yang ada, contohnya autonomous emergency braking, adaptive cruise control dengan ada stop and go, lane steering assist, blind spot monitor, RCTA dengan auto brake, dan juga dia ada door opening warning. Door opening warning ni apabila kalau kita berhenti, kita nak buka pintu, andai kata kalau ada kereta, dia akan bagi warning dekat kita kat situ lah. Dan satu lagi macam aku cakap, dari segi dia punya kamera 360 dia tu, ni kita tak nampak sebab kita tengah jalan, tapi dia boleh nampak. Nampak ni, dia nampak termasuk dekat bahagian transparent chassis. So kiranya kita boleh nampak apa yang berada objek dekat bahagian bawah kita. Dan persoalan yang paling ramai orang tanya, bang, better ambil yang ini ke ataupun ambil Alphard kan? Kalau kau nak banding antara dua, kita nampak kemenangan dia lebih kepada yang inilah, iaitu GWM Way G9. Apatah lagi kalau kita nak tengok dari segi harga, yang ni satu kali ganda kot, lagi murah berbanding daripada Toyota Alphard. Yang ni RM269,800. Kalau kita nak compare dengan Alphard, paling murah pun kalau baru kita cerita RM400 lebih. Dan kalau kau nak cakap space, dia ada. Kau nak cakap dari design, dia ada. Nak cakap dari segi keselesaan, dia ada. Dari segi spek pun dia ada juga, termasuk dari segi safety. Cuma dari segi brand je lah, of course Toyota dah well known. Termasuklah untuk warranty, yang ni pun menang lah. Yang ni dibagi 6 tahun warranty, unlimited mileage. Lepas tu dari segi electric motor dan juga bateri, dia bagi 8 tahun ataupun 180,000 km. Which one come first? 5 tahun free service lagi. 5 tahun dari segi free data, termasuklah dari segi wallbox pun dia bagi secara percuma juga. So antara dua ni aku rasa terang lagi bersuluh lah orang katakan, dari segi mana yang nak pilih. Well, kalau kau tanya aku dah buat kereta ni hampir seminggu dah. Aku rasa macam not bad kereta ni. Yelah, dengan keadaan ekonomi sekarang ni kan, kita kena cari satu kereta yang boleh bagi all in kepada kita, dengan kita tak perlu bayar yang harga yang terlalu tinggi sangat. I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masih subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita, Facebook, IG, TikTok, Panlaju. Dan yes, kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.